keciciran pendidikan dari segi kalangan golongan miskin dan yang bermasalah. Kerajaan negeri sentiasa prihatin terhadap isu keciciran pendidikan khususnya dalam kalangan pelajar miskin dan yang berdepan masalah sosioekonomi. Sehubungan itu, beberapa perancangan dan inisiatif khusus telah dirangka dan dilaksanakan melalui 3 aspek utama yang diketengahkan, iaitu memastikan ekosistem sekolah serta suasana menyokong pembelajaran. Yang kedua, menyediakan bantuan kewangan kepada pelajar dan keluarga pelajar untuk mendapatkan keperluan asas ke sekolah. Yang ketiga, bimbingan dan sokongan moral kepada pelajar dan keluarga pelajar. Antara inisiatif kerajaan negeri adalah melaksanakan program yang dilancarkan, iaitu pada tahun lepas 2024, program The Pearl of Kedah. Program ini merupakan program jangka panjang yang dirangka sebagai usaha kerajaan negeri bagi membantu dan menangani pelajar-pelajar miskin yang berpotensi tercicir dalam bidang pendidikan. Tujuan utama program ini yang dilaksanakan adalah untuk memberikan sokongan akademik dan motivasi kepada pelajar bagi membantu mereka mencapai kejayaan dalam bidang pendidikan dan kehidupan. Program ini dilaksanakan bermula 2024 dan akan diteruskan sehingga 2028 selama 5 tahun yang akan melibatkan golongan pelajar lelaki dan perempuan yang berumur 13 tahun pada 2024. Untuk makluman, jumlah keseluruhan pelajar yang telah menyertai program ini adalah seramai 300 orang pelajar dari seluruh negeri Kedah. Para pelajar ini akan dilatih dan untuk meningkatkan kemahiran tambahan, antaranya kemahiran soft skill yang diperlukan pada masa kini seperti kemahiran mengenali potensi diri, kemahiran kepimpinan, kemahiran sosial dan lain-lain kemahiran sebagai persiapan ke arah melahirkan generasi The Greater Kedah yang dipacu oleh kerajaan negeri. Anak-anak ini sebenarnya anak-anak yang berada di rumah berkalangan golongan yang miskin dan mereka belajar di sekolah menengah biasa, dan sebolehnya anak-anak ini adalah anak-anak yang pertama dalam keluarga itu. Ini perancangan kita, tapi ada jugalah apabila kita dapat bukan daripada anak yang pertama, bukan daripada kalangan, bukan daripada golongan yang di rumah, ada juga 2-3 orang yang berada di asrama. Kerana mereka ni anak-anak ini waktu cuti sekolah, anak-anak ni akan diadakan program-program latihan kepada mereka, program-program kemahiran kepada mereka untuk mereka ada keyakinan diri yang tinggi untuk terus memacu dari segi pendidikan mereka. Pada masa yang sama, pihak penyelaras program yang dilantik juga bertanggungjawab memantau perkembangan akademik dan kurikulum persekolahan para peserta ini agar tidak ketinggalan kerana kemiskinan yang dihadapi oleh mereka. Sebagai bapa angkat dan mak angkat kepada anak-anak ini, kita menyeru kepada semua adun yang telah pemilihan ini ada yang dipilih oleh pihak adun, mereka sebagai bapa dan mak angkat kepada anak-anak ini dan memastikan anak ini dari segi pendidikan mereka, pembelajaran mereka di sekolah dipantau oleh pihak adun. Pihak kerajaan telah menyalurkan peruntukan sebanyak 256,000 pada tahun 2024 dan 2025 untuk adakan aktiviti-aktiviti kepada anak-anak ini, termasuklah peralatan untuk memulakan sesi persekolahan yang baru.